So alhamdulillah kita dah start buka tempat servis yang terbaru dekat cawangan baru kat Icon, kat Enforce Smart Shop. Lagipun sekarang ni kita nak pasangkan 3 motor untuk customer Adli, ADXTG, Kiwi Kelat dan juga dengan QJ ATX 250. Kita nak pasangkan nombor plate dan juga dengan dia punya bateri dia. So ala-ala nak cerita untuk bahagian komen di belakang ni, kita pun dah start buka untuk servis dah. Customer dekat luar pun dah tunggu dah. Bosch DS900 dan juga dengan Berili Panaria kita, customer kita kat luar tu. Kita pun dah open untuk servis guys untuk korang semua. Cerita pasal servis, kita menggunakan minyak hitam. Daripada PJ1 Enforce ni. Yang ni cukup bagus untuk korang nak buat untuk long distance dan sebagainya lah. Sebab minyak hitam ni pun agak performa juga, agak tebal juga dia punya minyak hitam dia. Range harga daripada semi tu dalam 50 lebih saja. Kalau untuk fully macam ni, dalam 70 lebih saja untuk satu botol. Nanti korang boleh lah bajet-bajet kan. Ni tu minyak hitam dia. Dan kalau korang datang servis kat tempat kita ni, kita ada menyediakan tempat waiting area dekat bahagian sini. Yang ni misal kata korang dah letak motor korang kat situ untuk servis, korang duduk kat sini saja. Korang boleh tengok view pomen pasang korang punya motor ke servis dan sebagainya lah. So lagi trusted sikit lah. Lepas tu sambil tu korang boleh buat kerja, ada sediakan plug dekat sini. Kalau bukan bulan puasa, siap sekali dengan air dah kita dah ada. Tandas pun kita dah sediakan untuk korang semua. Kalau korang bosan ke apa ke, korang bolehlah pergi jalan-jalan dekat sini, tengok motor model baru yang kita ada. Alright, so untuk korang nak datang tak perlu buat appointment, just datang walk in saja dekat kedai baru ni. So kepada korang yang nak mencari motor ataupun nak upgrade motor, nak trade in dan sebagainya, insya-Allah boleh bincang Adli, call Adli terus. Alright, kita jumpa dekat sini nanti. Bye bye.